الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Seorang tokoh orientalis, orang bukan Islam daripada Eropah, yang mengkaji Islam dan masyarakatnya, membuat kenyataan walaupun Eropah, dunia barat, berjaya mengambil kesempatan daripada kelemahan umat Islam yang tidak beramal dengan ajaran Islam, sehingga mereka berjaya menjajah, menakluk tanah air umat Islam, dan mereka bahagi-bahagikan negeri umat Islam di kalangan penjajah. Sebahagiannya dijajah oleh British, sebahagiannya Perancis, sebahagiannya Itali, sebahagiannya Belanda, sebahagiannya Soviet Union, sebahagiannya Cina Komunis, dan bahagian-bahagian lain dijajah oleh berbagai-bagai kuasa barat. Mereka merancang untuk melemahkan umat Islam, sehingga menghapuskan tulisan Arab di Turki, menghapuskan tulisan Jawi di alam Melayu, menghapuskan amalan politik Islam, melaksanakan ajaran sekularisme. Mereka berjaya memecah, memerintah, dan memperkosakan dunia Islam dengan perancangan mereka. Namun tokoh orientalis ini menegaskan, di sana ada dua batu yang pejal, batu yang sangat keras, tidak boleh dihancurkan oleh alat-alat letupan yang paling moden, tidak boleh dipecahkan oleh senjata-senjata barat yang canggih. Bahkan sekiranya armada kapal-kapal perang barat yang canggih menghampiri kedua-dua batu yang pejal ini, bukan batu yang pejal itu tidak boleh dihancurkan, bahkan kapal-kapal perang barat akan dihancurkan olehnya. Kedua-dua itu ialah Al-Quranul Karim dan Makkahul Mukarramah. Selagi orang Islam membaca Al-Quran, selagi orang Islam menunaikan haji di Makkah, selama itulah mereka tidak boleh mematikan umat Islam. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah, agama Islam ini. Firman Allah Ta'ala yang benar, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mahu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, seperti mereka memadam pelita minyak dan cahaya lilin. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah. Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Allah mendedahkan hari ini banyaknya jinayah, banyaknya kejahatan, banyaknya pembunuhan, rampak, mencuri, memperkosa. Manusia menjadi buas lebih dari binatang yang buas. Manusia menipu sehingga mencecah,
bukan juta, milion, bilion, bahkan triliun. Berlakunya penipuan, keruntuhan agama yang lain daripada Islam. Agama yang mahu menjadikan manusia macam malaikat, seolah-olah tidak makan, tidak minum dan tidak berkahwin. Ajaran yang mahu menjadikan manusia seperti binatang, tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada akhlak. Semua ajaran itu hancur, membawa kemusnahan. Benarlah firman Allah Ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan, kerosakan di darat dan di laut dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah, menunjukkan bahawa petunjuk yang lain daripada Quran adalah sesat. Ajaran yang lain daripada Quran adalah hawa nafsu. Hukum yang lain daripada Quran adalah hukum yang zalim. Yang boleh menyelamatkan manusia hanya Al-Quranul Karim dan tunjuk ajar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran yang lain hancur berkecai di negara-negara yang memperjuangkan ajaran itu. Dan orang-orang Islam yang terpengaruh dengan ajaran itu juga menjadi punah ranah, menunjukkan kekuatan ajaran Islam. Kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan di musim haji dengan Aus dan Khazraj telah berjaya menegakkan negara Islam di Al-Madinah dan Munawwarah. Di zaman penjajahan pula, orang-orang Islam yang menunaikan haji di Mekkatul Mukarramah bertemu dengan ulama-ulama yang mengajar di Masjid Mekah dan Madinah. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin yang menunaikan haji 100 tahun, beratus-ratus tahun yang lalu, meminta supaya jemaah haji yang pulang ke negeri masing-masing bangkit menentang penjajah, berjihad, jangan takut dengan kemodenan senjata mereka. Maka lahirlah perjuangan kemerdekaan menentang penjajah, termasuk di alam Melayu ini. Pertemuan dengan ulama-ulama Melayu yang berada di Mekkatul Mukarramah membangkitkan semangat kembali supaya menentang penjajah. Begitulah umat Islam yang telah ketinggalan pada hari ini mewajibkan mereka mengambil semangat dari musim haji untuk kembali kepada Islam, bersama dengan laungan talbiyah, ucapan menyahut seruan Ibrahim alaihi salam yang diucapkan oleh para jemaah haji yang memakai pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu wahai Tuhanku. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya segala kepujian, segala nikmat dan kerajaan adalah milik bagimu. Tidak ada kepujian yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah membawa celaka. Tidak ada nikmat lain daripada ajaran Islam. Melanggar ajaran Islam membawa penyakit dan bala. Pemerintahan yang sebenar, pemerintahan yang tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala, pemerintahan yang lain daripadanya akan dipanggil oleh Allah bersama dengan pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong pemerintah dan kerajaan itu. Firman Allah Ta'ala, "Yauma tuqallabu wujuhum fin nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila, rabbana atihim da'faini min al-'adab wal'anhum la'nan kabira." Ingatlah
pada hari dibalik-balikkan ahli neraka di dalam neraka. Ketika muka mereka dibakar, dibalik-balik bersama dengan jasad di dalam api neraka. Di hari itu ahli-ahli neraka berkata, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu kami mentaati Allah dan Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sebenarnya di dunia dulu kami mentaati dan mengikut pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Mereka lah yang telah menyesatkan kami. Wahai Tuhan, laknat mereka dengan laknat berkali ganda, dan seksa mereka dengan seksa yang berkali ganda. Menunjukkan kita perlu kembali kepada kerajaan Allah, tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna talbiyah yang diucapkan oleh jamaah haji yang sedang menunaikan haji sekarang. Dan itulah laungan takbir yang kita ucapkan bukan sahaja di malam raya, pada hari raya, bahkan disunatkan kepada mereka yang berada di seluruh dunia melafazkan takbir muqayyad, takbir selepas menunaikan sembahyang sehingga asar hari tasyrik, hari yang 13 Zulhijjah, untuk menyatakan kebesaran Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umat yang perkasa, umat yang hebat, sanggup berdepan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghisap diri kita, menghisap amalan kita, menghisap kepercayaan kita, menghisap tingkah laku kita, sebelum kita dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangannya membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة سخطك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.